Tetapi masa hari SPM, sejarah SPM berlangsung, saya tengah relax-relax duduk kat rumah. Kemudian saya dapat panggilan. Saya cakap, kenapa nombor ni naik kan? Saya tengok, oh nama pelajar. Saya cakap, kenapa pelajar ni? Kau bukan ke sekarang ni tengah exam? So saya biar, saya angkat lah kan. Rupa-rupanya dia cakap, hello, cikgu, tolong saya. Rupa-rupanya pelajar tu telah meletakkan telefon di dalam toilet. Saya kenal Cikgu Rafi ni dah 20 tahun. Kita kenal dekat pusat tuition Tropika kan. Di Subang Bestari. Dah lama tu, 20 tahun lah dulu. Masa kita muda lagi, bujang kan. Cikgu Rafi ni pula dia pakar sebenarnya. Boleh dikatakan dah 20 tahun juga lebih. Ngajar dalam bidang sejarah mostly. Dan juga dia juga ngajar ekonomi dan BM betul Ekonomi dan geografi. BM dah tak ada lah. Bagi pada yang pakar lah. Yang lebih pakar. So basically lebih pada sejarah lah kan. Dia punya core subjek you sejarah lah. Ya, betul. Tapi Cikgu Rafi agak unik kan. Dia pilih sejarah tu. Subjek yang jarang Twitter pakar pula tu. Boleh cerita sikit kenapa pilih sejarah? Okey, sebenarnya saya daripada tahun 2001 dah mengajar. Dan 2001 tu saya ambil daripada banyak pelajaran lah. Contoh macam maths lah, English lah, lepas grad kan ambil banyak subjek, tapi lebih tertarik kepada sejarah sebab saya boleh explore. Saya sendiri suka explore. So saya suka explore sejarah. So saya suka pergi ke tempat-tempat yang bersejarah dan saya collect pengetahuan tambahan dan saya tambahkan lagi dengan pembacaan. Jadi saya suka untuk sharing perkara tu. Jadi alhamdulillah dengan sejarah dengan geografi ni dia berkait rapat dengan tambahan pengetahuan yang saya dapat daripada pengalaman, daripada pembacaan tu. Jadi saya suka untuk sharing the content tu. Jadi bila sharing tu, itu yang menambah keyakinan saya, yang saya rasa sejarah dengan geografi ni memang hook dengan diri saya. Jadi dia jadi tak ada masalah. So saya boleh berkongsi dengan gembiranya. Jadi mengajar ni perlu gembira sebenarnya. Dia memang ada kaitan dari segi geografi sejarah. Dia sync lah. Sebab sejarah ni dia bila dan geografi tu di mana kan. Jadi dari 2001 dah lama tu kan. Dah lebih 20 tahun. Geografi memang full time lah. Full time sebagai cikgu. Mostly kelas online lah mengajar. Setakat ni sebenarnya saya banyak mengajar online. Totally online lah. Cuma ada certain time apabila dipanggil untuk berikan seminar ataupun bengkel. So bila dipanggil ke sekolah, saya pergi buat seminar dan bengkel lah. Terutama sekali bengkel teknik menjawab lah. Teknik menjawab sejarah. Jadi kalau perlu pergi secara fizikal, saya pergilah. Jadi itu yang selalu dilakukan. Jadi ni nak tanya lagi deep lah dari segi untuk student Untuk pengalaman Cikgu Rafi pun dah lama. Selalunya kenapa pelajar ni dia macam saya lah, dulu pun saya tak minat sangat sejarah atau masa SPM lah. Tapi dah tutur ni tiba best lah sejarah tu kan. Masa muda macam tak nampak sangat, rasa macam boring lah kita orang budak-budak kan. Jadi budak-budak ni mostly yang lemah sejarah ni dia rasa tak minat kan. So Cikgu Rafi boleh cerita tak macam mana, kenapa tak minat dan selalunya apa masalah student nak belajar sejarah ni? Okey. Selalunya masalah sejarah ni adalah mereka melihat buku teks itu sebagai satu buku cerita yang membosankan. Bila mereka membaca, mereka tidak dapat relatekan keadaan situasi yang berlaku dengan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi bila tak dapat relatekan tu, mereka tak dapat imagine kenapa, bagaimana ia berlaku dan juga kenapa dia begitu mendatar. Sebab buku teks bila bercerita dia hanya flat, dia tidak ada turun naik kan. Jadi perlunya untuk sejarah itu diceritakan. Jadi sebab itu salah satu teknik pengajaran saya adalah saya bercerita. Bila bercerita tu pelajar akan nampak dia punya ups and downs cerita, climax cerita dan juga dia punya kronologi cerita. Daripada situ baru mereka nampak gambaran besar. Macam ni rupanya cerita dia.
Jadi daripada situlah baru timbul minat. Kemudian bila saya mengajar tu, saya lebih kepada tambahan info yang di luar daripada buku teks. Jadi bila tambahan info tu, daripada tak tahu jadi tahu, kemudian mereka nampak bahawa ada interesting punya info, additional info yang interesting. Jadi ini yang menyebabkan mereka rasa timbul minat. Daripada situ je sebenarnya kebanyakan guru-guru sejarah di sekolah kurang elemen-elemen itu. Bukan saya kata semua, ramai yang bagus. Mostly guru-guru sejarah yang ada di sekolah tu ialah guru-guru yang bukan option sejarah. Itu satu. Dan mereka selalu mengajar dengan terikat kepada pedagogi mereka. Jadi kurang untuk kreativiti. Al-maklum bahawa guru-guru di sekolah tu memang terikat dengan banyak kerja kan. Jadi kelebihan tutor macam kita ni, kita ada masa yang bebas untuk kita aturkan, untuk kita explore kan, dan kita sharing dengan pelajar. Jadi ini memberi peluang kepada saya untuk kebebasan pada diri saya untuk sharing di info, menyebabkan ramai pelajar, mostly lah 80%, 90% pelajar, daripada mula-mula diorang join, diorang tak minat. Kemudian bila dah join 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas, mereka akan hook. Mereka kata, "Cik, yes, best lah kelas ni, best kelas ni." Diorang tertunggu-tunggu kelas ni. Jadi itu yang setakat ini yang saya lihat lah. Cikgu pun dah pasal tu boleh stay lama kan. Mestilah kerja ni sesuatu yang menyeronokkan lah untuk cikgu sendiri pun kan. Jadi tadi cikgu kata buku teks boring kan, sekolah punya kan. Saya ingat masa zaman saya lah, dah lama juga kan. Memang boring lah. Tapi takkanlah sekarang pun dah berapa puluh tahun, takkan buku teks masih sama. Dia tak evolve jadi benda yang macam cikgu kata lagi menarik dan banyak info lain. Maksud saya, sama lagi ke buku teks di sekolah tu? Macam mana tu? Kalau ikutkan zaman kita dulu KBSM ya. Zaman kita KBSM, perbezaan buku teks kita dengan buku teks zaman sekarang ni sangat berbeza. Kalau buku teks kita dulu, dah lah color dia kan, warna dia tu biru-biru, kemudian pink macam-macam color yang dull, dan dipenuhi dengan, kalau satu muka surat tu, kebanyakan tu hanyalah perkataan, cerita gambar tak ada. Jadi kita macam seolah-olah baca satu karangan yang panjang. Which is itu yang kita rasa macam macam mana nak baca ni, boring. Tapi buku KSSM sejarah sekarang ni, tingkatan 4, tingkatan 5, saya rasa memang sepatutnya pelajar patut berminat kerana semua colourful. Semua buku tu colourful. Kemudian setiap muka surat pasti ada gambar. Dan dibuat pula secara konten, secara 1, 2, 3. Kemudian ada paragrafnya. Jadi saya yakin bahawa sebenarnya tidak ada alasan untuk pelajar tak skor dalam sejarah kali ini. Sebab telah dimudahkan, warna yang menarik, gambar-gambar yang banyak. Jadi kalau katakan masih lagi tak kuasai sejarah, maknanya you have a problem. So you need help. Boleh dikatakan lah, sekarang ni pelajar lagi berminat dengan sejarah lah banding zaman-zaman kita dulu. Yes. Setakat ni saya boleh katakan bahawa kebanyakan pelajar dia lebih berminat dengan sejarah. Cuma mereka tak dapat nak relatekan di antara satu bab ke satu bab lain. Jadi kita bantu memberi pencerahan dengan cara mengaitkan apa kaitan antara bab ni dengan bab ni, bab ni dengan bab ni, macam tu. Sepatutnya cikgu kata dah tak ada masalah kan. Tapi apa lagi yang jadi masalah sebenarnya? Yang buat dia masalah? Kalau dia macam mana? Dia malas sangat ke macam mana? Apa lagi yang buat dia tak rapat lagi? Rasanya tak rapat adalah apabila kita kata bahawa buku tu sebenarnya hanyalah satu produk, satu bahan bantuan. Sebenarnya ilmu tu datang tu bukan daripada buku. Ilmu ni sebenarnya datang daripada guru. Jadi buku tu hanyalah bantuan. Jadi bagaimana untuk guru tu deliver daripada buku tu kepada pelajar, itu yang memainkan peranan yang sangat penting. So kalau guru tu tidak deliver konten buku tu kepada pelajar dengan cara yang dengan tidak menarik, yang dull kan, jadi dia tak sampai. Bila tak sampai tu yang pelajar akan kata bahawa
bosan lah kan, tak faham lah, bosan. Dan sebenarnya kita kena faham juga bahawa sebenarnya deliver daripada guru kepada melalui buku tu kepada pelajar, deliver tu sebenarnya adalah satu seni, which is dia tidak ada satu, kita kata yang method yang pasti ini cara dia mesti A, B, C, D, tak. Sebab penerimaan pelajar berbeza-beza. Pelajar is a human. Bila human ni ada yang dapat sepenuhnya, ada yang dapat sikit. So kita kena custom made, kita kena tailor made how to deliver tu, in the way kita deliver tu kepada pelajar-pelajar tu, kita kena tailor made kan. Itu jadi satu usaha lah. Yang saya faham dia cakap, buku KSSM sekarang dah bagus, dah update kan. Kebanyakan pelajar kalau dia baca pun dia mungkin ada rasa seronok tu, tapi untuk jawab soalan kan lain kan. Lepas tu nak linkkan antara bab-bab tu, belajar dengan cikgu lah, baru nampak the whole story tu. Dan bukan saja cerita, sebenarnya kita nak jawab soalan SPM je, itu core dia. So cikgu akan bungkus balik jadi supaya masuk otak dan lagi complete lah ilmu tu kan. Sebab biasa sejarah ni dia banyak grey area, which is apa kaitan antara ini dengan ini, apa ini dengan ini. Pelajar sebenarnya banyak persoalan. Jadi sebagai guru sejarah kita perlu jelaskan persoalan tu supaya kita jelaskan the grey area tu supaya dia nampak is the patternnya. Macam mana pelajar yang tak mahir dalam bahasa Melayu, contohnya pelajar di sekolah Cina katakan, ataupun dia tak payahlah BM, memang BM pun wajib lulus, tapi sejarah tu lagilah you kena elaborate betul-betul kan. So ada masalah tu tak untuk pelajar yang lemah bahasa Melayu? Bukan sahaja pelajar yang non-Malay, sebenarnya currently saya pun dapat pelajar-pelajar yang daripada Malay juga, which is mereka tidak menguasai BM dengan baik. So, apa yang saya kena buat iaitu saya kena translate sendiri tau, supaya saya menjelaskan dalam bahasa Inggeris. Banyak perkataan contohnya bila kita kata sebagai kemerdekaan, so saya translate pada independence. Kemudian kalau katakan berkaitan dengan imperialisme dan juga orang kata apa, penjajahan, so kita translate kepada conquer. So bila saya mengajar, bila saya tahu pelajar-pelajar itu adalah yang tidak mahir dengan bahasa Malaysia, sometimes saya kena translate ke dalam English. Sebab bagi saya, it's not issue about bahasa, tetapi kita kena bagi dia orang faham dulu. So bila mereka faham tentang konten itu, dan kemudian saya bantu pula dengan cara menjawab. So bagaimana untuk susun ayat, bagaimana nak buat ayat, fakta dan huraian semua. So, itu lebih membantu kerana sekarang mereka dah tahu, mereka dah faham, tapi mereka tak tahu macam mana nak buat ayat tu. Jadi saya bantu lagi dengan cara membina ayat jawapan yang betul. So mengikut peruntukan markah, dengan bantuan, dengan penggunaan translation tu, saya translate ke dalam bahasa Inggeris tu dan menerangkan pada mereka. Alhamdulillah ramai yang kata sangat-sangat membantulah. Saya sebenarnya dapat mengajar untuk sekolah Tendi tau, Tendi Penang. Kita pergi Penang ke? Tak ada, saya buat secara online. So untuk form 1 dengan form 4 itu cabaran sebab mostly student sekolah Tenbi ni dia Chinese. So saya terpaksa translate. Dalam kertas sejarah SPM ada 3 kertas kan? 3 kertas. 2. Yang boleh buka buku tu kertas 2 kan? Sekarang ni silibus KSSM hanya ada 2 kertas saja. Kertas 1 dengan kertas 2. So there's no more kertas 3 dah. So tak ada open book langsung lah kan? Tak ada dah. Dah tak ada. Saya tapi most pelajar yang tuition dengan cikgu budak-budak SPM lah kan? Saya sebenarnya buka kelas sejarah daripada darjah 5, 6, kemudian form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Dan currently pelajar yang paling ramai bilangannya adalah kelas pelajar SPM lah, which is sekarang ni sudah hampir mencecah 55 orang lah. 55 orang. Yang lain-lain adalah dalam 35, 40 macam tu lah. Tapi memang paling ramai SPM lah. Sebab dia nak ambil exam kan. So basically, betul. Ramai juga cikgu kata yang pelajar form 1 pun diorang macam exam tak ada, sekadar exam sekolah je. So apa yang buat diorang nak tuition awal? Sebab sebenarnya kalau ikutkan parents sekarang, bagi saya mereka alert. Kerana walaupun nampak macam tak ada peperiksaan, tapi sebenarnya setiap tingkatan tu ada peperiksaan. Contohnya dia ada UPSA, iaitu ujian pertengahan sesi akademik. Kemudian di akhir tahun ada UASA, iaitu ujian akhir sesi akademik. Jadi
parents yang alert ni, dia menekankan bahawa keputusan-keputusan itu sebagai penanda aras kepada anak-anak mereka. Jadi saya nampak bahawa sebenarnya parents pun ambil berat tentang perkara itu. Mereka mementingkan kecemerlangan dalam UASA, UPSA, even though ianya tidak membawa tidak membawa kepentingan yang besar kan. Hanya sekadar macam peperiksaan akhir tahun. Padahal saya setuju dengan sikap parents sekarang ni, yang mana mereka alert dan mereka mahu supaya anak mereka kekal di landasan yang betul. Ini bagi saya, kalau ada parents yang mengesyorkan untuk belajar secara tuition ke apa kan, kalau anak tu perlu dibantu, so untuk tuition online apa semua, saya rasa not. Kecemerlangan tu sebenarnya nak dapat senang, tapi nak konsisten tu. Nak konsisten dia susah. Of course yang hantar tuition ni parent lah. So parent tu yang kena sedar dulu kan. Banding pelajar selalunya pelajar tu mungkin dia malah nak start, tapi kalau dia suka cikgu tu dia loyal lah sebenarnya kan? Yes, betul. Betul saya faham juga. So nak saja tanya cikgu, so dalam banyak pengalaman cikgu dah 24 tahun kan? So ada tak benda yang paling memorable lah dalam you punya experience mengajar ni, yang paling tak boleh dilupakan? Kisah-kisah menarik ke apa kan? Sebenarnya pengalaman paling yang saya tak boleh lupakan lah, back to 2017 ke 2016, di mana saya mengajar satu center dekat Subang Jaya. Kemudian saya bagi tahu mereka bahawa mereka, sebab pelajar ada nombor phone, jadi diorang memang save nombor phone saya lah. So tak ada masalah lah. Tetapi masa hari SPM, sejarah SPM berlangsung, saya tengah relax duduk kat rumah. Kemudian saya dapat panggilan. Saya cakap, kenapa nombor ni naik kan? Saya tengok, nama pelajar. Saya cakap, kenapa pelajar ni? Kau bukan ke sekarang ni tengah exam? So saya biar, saya angkat lah kan. Rupa-rupanya dia cakap, hello cikgu, tolong saya. Rupa-rupanya pelajar tu telah meletakkan telefon dia dalam toilet. Ya Allah. Kemudian dia keluar daripada dewan, dia pergi toilet, dia call, cikgu, tolong saya cikgu, saya ada soalan ni. Okay. Kau ni bukan ke ada dekat dalam peperiksaan dalam dewan? Ya cikgu, saya keluar sekejap kat toilet ni. Jadi tolong saya. Okey, tolong apa? Dia pun bagilah. Saya rasa ada 3 soalan dia tanya. Saya pun serba salah kan. Tapi yelah, orang dah call kan, jadi tak apalah, saya bantulah kan, saya bagi tahu. Tapi belum tentu dia dapat jawab kan. Jadi saya pun bagi tahu lah, okey, soalan tu macam ni. Soalan nombor 2 macam ni cikgu. Okey, macam ni. About 5 minit jugalah, 5 minit ke 7 minit jugalah dia call tu kan. Okey cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Baru dia letak dan dia masuk balik dan dia buat menjawab. Lama juga 5 minit tu 5 minit lama juga tu kan. Jadi saya terkesima. Saya terdiam sekejap. Biar betul budak ni kan, macam mana dia boleh call. Tapi dia berani lah. Tak adalah cemerlang pun. Saya rasa dalam C+ macam tu lah kan. Tapi tulis dia okey lah kan. Tapi itu memang pengalaman yang saya tak boleh lupa lah sampai sekarang. Saya nasihatkan pelajar-pelajar, janganlah buat macam tu kan. Tak elok. Okay. Oh, menarik ni. Saya rasa tak ada masa pun sepatutnya masa pelajar waktu exam tu jangan dibazirkan dengan pergi ke toilet semua. Jangan. Memang membazir kan. Betul nak menjawab tu banyak kan. Betul. Jadi tak sepatutnya lah. Tapi memang cerita ni best lah, sis. Boleh dia catchy juga, very catchy. Okay, bagaimana parent boleh tolong, selain hantar tuition ke anak kan. Tapi macam mana parent ni, untuk parent ni perspektif, macam mana dia boleh tolong anak dia belajar sejarah? Apa dia boleh buat selain beli buku ke? Mungkin cikgu boleh cadangan melawat ke tempat bersejarah. Apa-apalah idea cikgu yang boleh parent gunalah untuk tolong anak dia belajar sejarah. Sebenarnya jika kita sebagai parent, kita betul-betul nak bantu anak kita untuk tentang sejarah ni, minat tentang sejarah, jadi sebaik-baiknya adalah parent tu sendiri kena upgrade, maknanya kena dapatkan ilmu pengetahuan sedikit sebanyak tentang sejarah, dan at least kena tengok buku sejarah anak-anak ni. Jadikan dia sebagai bahan bacaan juga.
Kan at least bukan untuk saya rasa sekarang ni parent ni bila membaca tu dia lagi senang nak faham. Contoh macam Cikgu Zaizat sendiri sekarang kan, bila baca buku sejarah ke apa kan lebih berminat. Kerana apa? Sebenarnya dia membaca tu tanpa tujuan yang fokus, iaitu tujuan untuk exam. So sekarang ni untuk just menerima kan. Betul. Jadi sepatutnya parent patut membaca juga, dapatkan ilmu sejarah tu. Dan apabila bila ke mana-mana dalam kereta ke di rumah ke meja makan, sejarah adalah satu topik yang boleh dibincangkan di mana-mana. Jadi dengan perbincangan itu menyebabkan anak-anak itu akan berminat. Sebab rupa-rupanya ayahnya pun, ibu bapanya pun berminat dengan sejarah. Jadi itu menimbulkan rangsangan pada anak-anak untuk berminat dengan sejarah. Selain daripada bahan-bahan bacaan kan, kita sendiri, sebab saya sendiri sebenarnya, saya anak-anak saya, ramai orang cakap, oh saya boleh ajar anak saya sejarah. Tak. Anak-anak saya sendiri pun dia ada cara dia sendiri. Dan cuma sejarah itu dibincangkan dalam kereta ketika berjalan kan. So dia tanya, macam mana ni sebenarnya? Oh kita macam ni. Jadi di situ secara tak langsung mereka minat. Oh jadi macam ni. So perbincangan dalam kereta, di rumah, secara santai itu yang menyebabkan mereka lagi hook dengan sejarah. Sebab kita tahu sebenarnya kan, macam Cikgu Zaizat pun sendiri tahu, kalau macam maths ke apa juga subjek, bagaimana orang budak tu berjaya kerana apa? Kerana dia akan bermula dengan minat dulu. Kalau tak minat, curahlah banyak ilmu macam mana pun, dia susah nak dapat. Tapi bila dah minat tu, dia mula dapat, dia serap ilmu tu dan dia akan faham. Jadi kena mulakan dengan minat. So parent kena timbulkan minat dengan cara mereka pun kena tunjukkan mereka pun minat sejarah. Cikgu Rafi, sebelum kita habis boleh beritahulah macam mana nak cari Cikgu Rafi kat website, dan macam mana nak hubungi ke macam mana? Kalau untuk mendapatkan info tentang kelas-kelas saya, boleh just cari di website saya www.cikgurafi.com. So di situ memang ada detail tentang kelas-kelas saya dan apa yang saya tawarkan. Dan begitu juga kalau nak tengok cara bagaimana saya mengajar pun semua, boleh tonton di YouTube channel saya, Cikgu Rafi Sejarah juga. Dan juga boleh tonton juga sedikit sebanyak di TikTok, Cikgu Rafi Sejarah juga. Cuma saya kadang-kadang lambat update sebab terlalu sibuk. Tapi bila ada masa saya akan update di TikTok, dan juga di kalau di YouTube, memang itu kelas-kelas saya. Dan boleh juga hubungi di Facebook, iaitu Cikgu Rafi Sejarah juga. Itulah diri saya, so boleh tengok cara mengajar. Kalau agak-agak macam tak best, tak apa. Kalau agak-agak macam best berminat, boleh join. Sejarah. Dan kepada penonton, boleh cari apa pun Cikgu Rafi Sejarah. Website pun eja tu je. Kalau Google pun cari je Cikgu Rafi Sejarah tu, jumpa je. Memang itu je, memang Google cari jumpa je. Senang. Terima kasih Cikgu Rafi. So saya akan sambung lagi. Saya sebenarnya mengucapkan terima kasih juga kepada Cikgu Zainal kerana memberi peluang untuk buat temubuat ni. Saya rasa macam banyak perkara yang kita boleh share lagi, tapi kekangan masa dan sebagainya. InsyaAllah kalau ada next time lagi nak buat lagi, mungkin boleh maklumkan lah. Okay Rafi, so kita jumpa lagi insyaAllah. Saya off record sekarang. Okay.